Orang buncit kalau dah cuba semua cara tetap tak kempis. Kan? Aku faham sangat perasaan tu. Kadang-kadang kita ingat masalah perut buncit ni sebab makan banyak nasi, lemak atau gula. Tapi sebenarnya, bukan itu puncanya. Banyak orang kat Malaysia ni perut buncit walaupun makan tak banyak pun. Aku ada kawan, perut dia buncit tapi makan sikit je. Setiap pagi sembelit, perut rasa penuh sangat, badan rasa berat. Tapi bila timbang, berat badan tetap sama. Frustrated kan? Lama-lama dia sedar, bukan makanan yang jadi punca. Usus dia yang bermasalah. Usus yang kotor, penuh dengan toksin dan najis lama. Sebab itulah perut buncit dan rasa tak selesa. Toksin tu tak keluar ikut najis, tapi beredar dalam badan. Buat hormon kacau, otak serabut, kulit jadi jerawat. Semua tu disebabkan usus yang tak bersih. Masa tu, dia cuba jus golich. Herba semula jadi yang lengkap dengan bahan macam batang mimpi, bunga kekwa dan kayu manis. Aku yakin sebab jus golich ni dah lulus ujian makmal dan disokong oleh kajian Universiti Antarabangsa. Jus ni bantu bersihkan usus, buang toksin dan tenangkan sistem penghadaman. Kira macam reset badan dari dalam. Kawan aku start minum jus golich ni pagi dan malam. Jus ni bentuk cecair senang nak telan, tak pahit rasa manis herba. Hari ketiga, dia rasa perut dia makin ringan, buang air besar pun jadi lebih lancar. Hari ketujuh, perut dia makin lembut, tak keras macam dulu. Lepas 2 minggu, badan dia rasa ringan, perut makin surut, kulit pun makin bersih. Kalau korang pun dah cuba macam-macam cara, tapi perut tetap buncit, tak ada salahnya cuba jus golich sekarang ada trial. Kalau nak jimat, dapatkan terus 2 paket dan 3 paket. TikTok belanja promosi hari ni. Cuba dulu, baru rasa beza bila usus korang bersih dari dalam.